Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ini saya nak tunjukkanlah perkembangan yang terbaru berkaitan dengan serai yang saya tanam. Masih ada yang dah elok pembesarannya. Ini berusia dalam sekitar 4 bulan. Ini 4 bulan ni. Banyak lagi ruang ni. Saya rasa saya tengah cuba bersihkan ni. Ni pun saya rasa sekurang-kurangnya 10 lubang dapat ni. Ni baru tanam. Kebanyakannya baru tanam. Ni baru tanam. Yang sana tu dah ada yang saya tanam semula sebab mati. Saya tanam semula. Ini kelebihan ni. Tanam di dalam tayar. Dalam lingkaran tanah. Sebab kita boleh kawal rumput. Dan juga baja. Ni saya baru lepas baja ni dalam sehari 2 hari. Alhamdulillah saya rasa. Mungkin dalam masa terdekat kalau ikutkan dah. Kalau nak perlu dah boleh dah sebenarnya. 4 bulan 4 bulan sebenarnya dah boleh jual. Yang tu besar juga. Boleh besar lagi tu. Saya ingat saya hold dululah, tangguh dulu. Untuk dituai saya cubalah. Kalau dapat 5-6 bulan, 2 bulan ke sekurang-kurangnya dapat dituai lagi 2 bulan lagi, 6 bulan lah. So sekarang ni je 4 bulan. Banyak Alhamdulillah. Saya pun tak sangka lah boleh sampai ke sini. Banyak lagi ruang saya tak habis lagi ruang. Yang kat sana tu, kat sebelah sana pun ada lagi. Saya sana cuba sikit-sikit Saya tukarlah. Saya tukar tanaman lain yang sesuai. Saya nampak pada cuaca yang tak menentu ni serai sangat boleh lah. Bandingkan dengan kunyit ataupun halia. Saya tengah cuba InsyaAllah pada video akan datang saya akan tunjukkan tanaman halia saya yang saya dah semai. Ini pokok durian baru lepas habis buahnya beberapa bulan yang lepas. Dia dah berbunga semula. Tu bunga dia. Banyak jugalah. Buah durian dah berbunga semula Okey, banyak ruang ni. Ini percubaan. Saya ingat kalau selepas dituai ni saya akan rapatkan lagi lah. Sebab saya nak bolehkan mesin rumput dapat lepas Kalau tidak susah nak mesin ni. Ni saya ingat ada yang boleh dirapatkan lagi lah lepas ni. Ni pun banyak ruang ni. Ni boleh letak. Saya akan susun balik semula nanti. Okey, ni tanah kompos Baju kompos saya tengah gaulkan dengan baja. So saya akan setiap 3 hingga sebulan saya cuba yang macam ni. Ni belum tanam lagi ni. Bila saya nak letak serai nanti saya akan masukkan baja juga dulu. Yang ni ini dalam 2 minggu ni. 2 minggu 3 minggu. Ni maknanya kena baja dah. Serai ni pengalaman saya buat ni. Yang penting masa dia belum rumpun lagi. Perlu kita bersihkan keliling dia lah. Itu sebab kalau saya mesin keliling ni, saya dah mesin ni. Lepas tu saya cabut je lah yang dalam tayar tu, saya cabut dah rumput dia. So nampak bersih dah sikit. Ni pun banyak lagi ruang ni. Saya ingat ini pun sekurang-kurangnya 10 ke 20 lagi ni rumpun. Okey, ini dia durian ni. InsyaAllah 4 bulan akan datang kot. Dapat kita rasa. Ni dia banyak ruang lagi. Ini memang tempat budak-budak memanah ni sebenarnya. Terbalik ni nanti dibetulkan balik lah. Okey, itu sajalah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.